Okey doktor, baik sebelum ni kita dah bercerita atau kita dah bersembang berkenaan dengan pembaziran di bazar Ramadan. Sekarang ni kita nak tahu macam mana etika peniaga di bazar Ramadan ni. Ada yang orang kata baru hari ni belajar masak tapi esok dah nak berniaga. Adakah menzalimi pembeli tu doktor? Ya, ini masalah kita pada hari ini ialah apabila timbul bazar Ramadan dalam ingatan dan sangkaan kita bahawa kita akan untung dengan berjual apa saja walaupun makanan kita tak sedap. Jadi, satu, saya nak nasihatkan kepada peniaga-peniaga. Pertama sekali ialah amanah. Amanah ini bukan sekadar amanah untuk menjaga duit dan sebagainya, tetapi amanah melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu yang dengan betul. Buat kuih dengan betul. Buat makanan dengan baik. Selain daripada yang kebersihan tadilah. Kebersihan ni pun kena jaga juga. Betul. Tapi saya nak nasihatkan supaya sekiranya tuan-tuan yang nak berniaga ni tidak pandai memasak, tidak pandai buat kuih, janganlah berniaga di bulan Ramadan ni. Pertama sekali, ialah itu akan dianggap menipu lah. Menipu pelanggan ini. Yang kedua, bayangkan perasaan orang yang membeli makanan kita dan kemudian makanan itu tidak boleh dimakan, akhirnya dibuang dan sebagainya. Hargailah setiap sen yang dikeluarkan oleh pembeli dan biarlah mereka ini berbaloi membeli makanan yang kita jual. Sebab itu saya nasihatkan supaya kalau tak pandai jangan berniaga. Jangan mengambil keuntungan yang melampau pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan. Pernah terbeli karipak oksigen? Saya pun pernah. Teruskan bersama Sembang Ramadan. Jangan lupa terus berinfak bersama Yapim.